kami berada di Tanjung Pinang. Kami cuba bersebaki dengan masyarakat tempatan. Hari ini mereka sedang bersenam jantungkan dan latihan apa ni? Kira hari jam sendiri lah. Doing the activity over there. Some of them are having free activities. Yeah, kat sana. Ada aerobic session over there. Aerobic lah, pasal sikit lagi. Cuaca redup. Rasa some activity. Baru pukul 7 Kat kira 8. Sebenarnya pukul 7 subuh. Saya nampak aktif nafsam kat sini. I was not sure diorang kan like this or not because kita yang tak aktif pagi-pagi. Kita kalau weekend slow living dekat rumah, dekat pokok-pokok. Taman Gurindam 12. Oh, ni actually taman ni lah, taman awam lah. What are they doing? Baby Tachi. Kita participate in the activity lah. Kami nampak satu bangunan yang menarik, Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau. Tapi hari ni tak buka lah kot sebab cuti kan. And some iconic buildings over there. Macam apa? Tanjak. So kat belakang ni dia ada macam kios-kios kecil tapi belum, rasanya sebab masa awal kot, sebelum lagi lah beroperasi. Menarik juga tempat ni untuk kita lawati. So kita nampak dia punya kios-kios tu berbentuk perahu. Belum buka lagi. So you can jual cenderamata kot. Saya akan explore lagi kawasan belakang. Dekat tepi laut sana tersedia gerai-gerai tapi belum beroperasi lagi sebab awal kan. Tapi kalau datang waktu beroperasi, meriah lah dekat sini. Ada ini gerai apa ni kena makan sebelah dengan yang kompleks. Sayang dia air height so tak dapat nak kemas. Saya sebenarnya nak try to burn out calories yang semalam. My diet tak jadilah, memang susah lah kalau kita induction while travelling sebab kita memang ada rasa nak try dia punya signature dish. So itulah, malam saya dapat try martabak telur. Okeylah, rasa telur lah kan, but at least it is kira considered ni jugalah ya, Atkins juga. But somehow with my brain I've got to start all over again when I came back. But it's okay, it's worth the journey. I always imagine, I'm not sure whether dia dah buka ke belum. It seems like quite a new building, but maybe someday I want to explore this. There must be a lot of treasures inside. Benar-benar ya, Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau. Must be very exciting. It's close or not even open yet. Di minggu pun ada legend juga. Macam juga ke JT Bintan Tenani.
untuk balik ke Pasir Kuda. Masih di Tanjung Pinang. Semua penuh dengan bersejarah ni. Kalau dekat daerah Tanjung Pinang ni bagian pasar tu tak pernah sepi tu, Pak. Oh, Pasar? Ya, yang pasar-pasar. Kalau macam ibu tadi kan nak tengok apa? Pentas tari tadi kan sebelah kiri. Dia arah ke kanan tu, Pak. Oh, tak sampai pasar kita. Itu pasar itu dalamnya tu. Oh, dah masak. Ya. Patut situ banyak souvenir. Tak jumpa pasar. Kita pergi sebelah tu je. Kita tengok orang Eropa ni. Setiap minggu macam tu lah sini. Setiap Sabtu Minggu. Kami on the way ke Kampung Batu Bukit Kampung Bukit Batu untuk mengunjungi makam Hang Tuah. Ya. Sendiri macam. Kampung Bukit Batu. Kenduri lah. Dia punya view lebih kurang sama macam Hulu Terengganu je. Dekat dalam sini pun ada makam juga ni, Pak. Kantor makam? Ah, Oh, ni ha. Ada. So, dekat sini pun ada juga. Jadi saya tak tahu yang mana satu. Itu tengah belanja lokasi. Boleh masuk dulu tak apa-apa, Pak. On the way sedikit mendaki masuk kampung dalam 400 meter kot. Dah sampai. Ada orang ziarah tu. So inilah makam Hang Tuah. Baru diakui Indonesia kan. Yang ni Dan budaya itu sebagai warisan lah. warisan. Maksudnya barulah dia buat cantik-cantik semua ni. Kalau dibikin cantik tu dah lama. Lama. Cuma masih ibarat dia cuma masyarakat sini lah, masyarakat sini. Tapi tidak ini juga dengan Malaysia, Singapura, mana-mana. Kalau 27 Rajab tu alhamdulillah datang, kita pun tak tahu gitu. Memang niat mungkin nak sampai. Jadi ramai dah. Apa dah ajak Tokoh-tokoh yang lain itu memang di sini. macam mana ya, tidak pernah di situ terasa Datuk Hang Tuah itu gitu. Oh, Itulah dia boleh rasa. Kerana di sini pun Maha Berkab dia masih banyak keturunan-keturunan dia. Makanya Maha Berkab dia itu bisa memanggil gitu. Oh, yelah dia rasa lah kalau dia anak ada cucu rasa. dia kan. Dia ada rasa. Kerana yang selama saya dari almarhum bapa, yang jelas dia kalau Laksmana itu di Ulu Jangka. Itu setahu cerita saya ya. Kerana saya bercerita berdasarkan cerita bapa. Cerita. Ya. Faham. Di Malaysia ada, di sini ada kan gitu. Maksudnya nama lain macam nama tu. Nama berlainan. Oh, okey. Dia memang ada 7 gelar dia. Kalau di sini Kalau Megat di Sri sini, Rama. Megat Sri Rama. Megat Sri Rama. Oh, macam tu. Itu nama ini. Adalah Hang Tuah lah sebenarnya, orang yang sama. Orang yang sama. Oh, macam tu. Okey, faham. Tapi tidak ditulis Ini sebagai suasana nama dia lah ya. Di sini Hang Tuah disebut lah. sebagai Sri Rama. Megat Sri Rama. Oleh kerana nama dia tu berbilang lah. Untuk menghubungkan Bapak usahakan adik. so, Kalau bapak saya dah meninggal. Atuk? Dah meninggal. Dia cuma ikhlas pakai dia. Dia kata kami itulah keturunan yang Sini. inilah dia Gunung Bintan. Tak dia belajar. Saya tak
Tak belajar. Tak belajar pula. Oh, tak belajar. Masalahnya dia ada macam ada banyak lah Versi. versi yang di sini tu. Ketinggian dia 300 meter lebih. Tapi curam. Dekat Tanjung Pinang tadi pun ada juga makam kerajaan yang saya tahu. Kita berada di Baya Bintan Telaga. Alida. So we are leaving the pelabuhan. Thank you for a very percutian yang sangat berbahaya. We'll share the total cost. Is budget yang berkalian percutian yang bukan lavish pun. Memang budget je. Kan banyak benda lagi kita nak guna duit ni rather than lavish holiday. So thank you.